Selepas 5 seri, kita dah pun tamatkan. Secara rasminya kita dah terbitkan sehingga jilid 30. Jadi, masa untuk kita beralih ke siri manga seterusnya, iaitu tada! Kaiju nombor 8. Nombor 8 lah sebab bahasa Melayu kan. Okey, yang ini adalah versi bahasa Melayu. Kita keluarkan jilid 1 dan jilid 2 sekaligus. Kalau korang tak pernah baca cerita ni, so akak cerita sikit lah. Dia sebenarnya pasal seorang lelaki ni, nama dia Hibino Kafka. Korang tahu kaiju kan? Kaiju ni dia macam raksasa yang selalu berperang dengan Ultraman tu. Kes serangan kaiju ni semakin berleluasa di Jepun sehingga mereka dah ada pasukan pertahanan tau. Tapi si Kafka ni, dia sebenarnya dalam pasukan yang melupuskan kaiju. Kan biasanya kalau dah lawan kaiju, kalau kaiju bangkai dia tu nak buat apa? Takkanlah kita nak biar je. Jadi pasukan Kafka ni lah yang akan bersihkan kaiju tu. Sebenarnya si Kafka ni dia tadinya nak sertai pasukan pertahanan tu, tapi dia sentiasa gagal. So dia nak cuba sekali lagi. Tapi sebelum dia nak cuba sekali lagi tu, tiba-tiba ada kaiju kecil yang terbang jadi masuk dalam mulut dia dan akhirnya dia menjadi begini. Ini rupa dia. Macam mana je dia nak jadi orang yang melawan kaiju, tapi dia sendiri yang jadi kaiju. Korang nak tahu lebih lanjut, korang dah boleh mula kumpul siri manga ni. Okay? Eksklusif di Popular. Bye. Selamat baca.